bersama dengan proton tu dia jual kicap pun, kicap tu insyaAllah akan laku. So tidak ada masalah dekat situ. So orang akan start beli proton. Kejayaan besar kolaborasi antara dua ni ialah suatu masa dahulu proton cukup tidak digemari oleh rakan-rakan kita daripada kaum Cina. Market mereka di Pulau Pinang cukup kecil. Ada keputusan yang lebih baik yang proton boleh lakukan sewaktu 2016 ke 2018 tu. Orang di Malaysia berpendapat bahawa kereta buatan Malaysia kurang baik. Itu anggapan mereka. Sebenarnya kereta yang dibuat di Malaysia ini seperti Saga sama baiknya dengan kereta-kereta Jepun ataupun Korea. Jadi Kerjasama strategik Proton Holdings Berhad, Proton dan juga kumpulan Zhejiang Geely Group Co Ltd Geely merupakan satu langkah positif untuk membolehkan Proton lebih berdaya saing dalam industri pemotoran. Dan keyakinan itu disuarakan oleh pengedar Proton Pantai Baru Holdings yang melabur lebih 4 juta ringgit untuk pembinaan bilik pameran baru dan pusat servis 4S di Bandar Kelang, Selangor. Dan pengasasnya Datuk Syamsuddin Nur berkata, kerjasama strategik terbabit bakal mengembalikan kegemilangan Proton yang pernah menguasai lebih 50% jualan kereta di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah saya, Encik Mansur bin Abdul Rahman dan juga rakan-rakan sekalian atas bimbingan yang telah pun diberikan untuk saya melakukan pembentangan ini. Nama saya Hadif Hamzi bin Sufiuddin daripada Unit Bahasa Melayu 2 PPISMP Ambilan Ogos 2025-2030. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang satu isu yang menjadi perdebatan hangat di kedai kopi maupun di parlimen. Isu ini melibatkan status Proton sebagai kereta nasional selepas kemasukan syarikat automotif gergasi daripada negara China, Geely. Pernyataan saya ini berangkumi dua perkara utama. Pertama, perubahan struktur pegangan saham di mana Geely memegang 49.9% daripada kepentingan Proton. Kedua, cabaran status kereta nasional dan juga dakwaan bahawa rakyat dipaksa untuk membeli kereta Proton Saga atas dasar patriotisme. Oleh itu, pada hari ini saya akan membincangkan adakah tuduhan ini masih lagi relevan dan juga berasas ataupun sekadar persepsi yang ketinggalan zaman. Sebelum kita mengkritik, kita perlu faham sejarahnya terlebih dahulu. Proton ditubuhkan pada tahun 1983 sebagai simbol perindustrian kereta di Malaysia di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selama berdekad, Proton menikmati pelbagai perlindungan tarif untuk bersaing. Namun, dunia automotif berubah dengan pantas. Menjelang 2017, Proton berdepan kerugian besar dan kualiti yang ketinggalan. Di sinilah syarikat DRB Highcom mengambil langkah strategik melepaskan 49.9% pegangan pada Geely. Walaupun DRB Highcom masih memegang 50.1% yang mana jumlah ini merupakan jumlah majoriti, pengaruh Geely dari segi teknologi dan pengurusan sangatlah ketara. Soalannya, adakah sesebuah syarikat itu hanya dianggap nasional jika ia dimiliki 100% oleh rakyat tempatan? Dalam era globalisasi ini, definisi ini semakin baik. Mari kita bedah isu status kereta nasional. Menurut Dasar Automotif Nasional dalam kurungan NFP, status kereta nasional tidak lagi hanya bergantung kepada pemilikan saham semata-mata. Kriteria utama kini termasuk: pertama, pusat penyelidikan dan pembangunan dalam kurungan R&D. Proton masih menjalankan operasi R&D utama di Tanjung Malim dan juga Shah Alam. Yang kedua, rantaian bekalan tempatan. Beribu-ribu vendor tempatan bergantung kepada Proton. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, majoriti tenaga kerja Proton daripada bidang teknikal sehingga pengurusan atasan adalah daripada rakyat Malaysia. Walaupun Geely membawa masuk teknologi dari Volvo dan model seperti X70, namun jiwa pengeluaran masih berada di tanah air, mengatakan
Proton bukan lagi kereta nasional hanya kerana 49.9% saham asing adalah satu hujah yang emosional, bukannya teknikal atau ekonomi. Syarikat seperti Volvo sendiri dimiliki oleh Geely, namun rakyat Sweden masih lagi bangga menganggapnya sebagai jenama kebangsaan mereka. Jadi di sini saya sediakan gambar perbandingan harga antara kereta Proton Saga dengan kereta pesaing-pesaing yang lain. Pernyataan kedua mendakwa rakyat dipaksa membeli Proton Saga atas sentimen patriotik. Saya ingin menyanggah pernyataan ini dengan fakta pasaran. Rakyat Malaysia hari ini adalah pengguna yang bijak. Mereka tidak membeli kereta hanya kerana ada logo harimau di hadapan. Mereka membeli Saga kerana nisbah nilai untuk wang ataupun dalam kurungan value for money. Daripada segi harga, Proton Saga kekal sebagai salah satu sedan paling mampu milik di pasaran. Daripada segi kualiti pula, sejak kerjasama dengan Geely, skor kualiti ataupun dalam kurungan internal auditnya, Proton telah meningkat secara drastik. Dan ketiga, ciri keselamatan, peningkatan sistem brake ABS, kawalan kestabilan dan integriti struktur menjadikan Saga pilihan yang logik, bukannya paksaan. Sentimen patriotisme mungkin wujud sebagai bonus, tetapi faktor ekonomi peribadi tetap menjadi penentu utama. Jika Proton Saga tidak berkualiti, tiada jumlah patriotisme yang mampu menyelamatkan jualannya di pasaran yang terbuka. Cabaran sebenar Proton di masa depan bukan lagi tentang siapa pemiliknya, tapi sejauh mana ia mampu bersaing dalam revolusi industri 4.0 ataupun dalam kurungan Industry Revolution 4.0. Kita kini beralih ke era kenderaan elektrik dalam kurungan EV dan automasi. Langkah Geely membawa kepakaran teknologi bateri dan kecerdasan buatan AI sebenarnya adalah talian hayat bagi Proton. Tanpa rakan strategik global, syarikat kecil seperti Proton akan ditelan oleh gergasi dunia seperti Tesla ataupun BYD. Kita harus melihat perkongsian ini sebagai satu revolusi, bukannya satu kehilangan kedaulatan. Sebagai kesimpulan, saya memahami kebimbangan sesetengah pihak mengenai pemilikan asing. Namun, kita perlu menjadi lebih realistik. Dalam ekonomi moden, kolaborasi adalah kunci untuk kelangsungan. Proton tetap menjadi simbol kebanggaan kerana ia pemacu ekosistem dalam automotif negara Malaysia. Pembelian Proton Saga bukan atas paksaan, tetapi atas kepercayaan pengguna terhadap peningkatan kualiti produk. Fokus kita harus beralih daripada isu pemilikan kepada isu inovasi yang keupayaan bersaing di peringkat global. Semoga penjelasan ini memberikan perspektif yang lebih adil dan mendalam mengenai status Proton hari ini. Sekian, terima kasih.